Assalamualaikum dan salam Malaysia Malali. Bersama saya Ariana dan Mega Sarah binti Muhammad Harun di Kejohanan Olahraga MSSD hari keempat dan disebut sebagai hari terakhir di Stadium Paroi. Adakah anda mahu tahu perkara apa yang menarik di sini? Mari kita saksikan. Di sini berlangsungnya acara lompat jauh kategori lelaki 12 tahun. Di sini berlangsungnya acara lompat tinggi kategori perempuan 12 tahun. Baik, sekarang saya berada di lompat kijang lelaki 15 tahun. Di sini berlangsungnya acara larian 1,500 meter bagi kategori perempuan 12 tahun. Baik, sekarang saya bersama dengan Akak Zara. Akak, saya nak tanya, apakah perasaan anda setelah memenangi beberapa peringkat? Dan bolehkah anda kongsikan tips untuk berjaya seperti anda? Saya gembira sebab saya dapat banggakan mak ayah saya dan saya dapat banggakan sekolah saya, banggakan coach saya. Tips dia, solat jangan tinggal, latihan jangan skip, berdisiplin. Terima kasih. Bersama saya Cikgu Rahaizat, salah seorang pegawai kejohanan. Apakah cabaran yang anda hadapi semasa bertugas sepanjang kejohanan ini? Okey, terima kasih. Antara cabaran yang kami para guru hadapi di sini, yang pertama, keadaan cuaca agak mencabar. Kita ada cuaca yang agak terik sepanjang 4 hari di sini. Okey, dan yang kedua, oleh kerana ramai guru kurang pengalaman dalam mengelolakan acara sukan, jadi kita perlukan lebih pendedahan bagi melancarkan majlis seperti ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Seronok kan kawan-kawan? Banyak yang kita dapat pelajari tentang sukan. Itu sahaja paparan untuk kali ini. Panglima TV jadikan harian anda berinformasi. Bye.